Namaste, saya Dr. Anuradha Panda, pakar bedah laparoskopik dan robotik dari Hospital Apollo Jubilee Hills. Kita akan membincangkan tentang pembedahan yang memelihara rahim. Apakah itu pembedahan memelihara rahim? Pembedahan yang dilakukan untuk mengekalkan rahim. Tanpa membuang rahim, kita juga boleh merawat beberapa penyakit. Itulah yang dipanggil pembedahan memelihara rahim. Sekarang membuang rahim untuk perkara kecil atau melakukan histerektomi itu bukan lagi amalan utama sekarang. Terdapat banyak perkara yang boleh dilakukan sambil mengekalkan rahim anda supaya apabila rahim dikekalkan, sokongan pelvis juga terpelihara dan ovari juga. Apabila kita melakukan histerektomi, menopause juga mungkin datang lebih awal. Mungkin secara purata sekitar 5 tahun lebih awal apabila histerektomi dilakukan. Kita membuang rahim dan bekalan darah dari satu bahagian akan dipotong. Mari kita bincangkan beberapa keadaan seperti untuk pendarahan tidak normal. Wanita mungkin mengalami pendarahan tidak normal disebabkan oleh polip atau fibroid. Okey? Jika fibroid itu menonjol ke dalam rongga, kita masih boleh melakukan histeroskopi. Histeroskopi ialah memasukkan teleskop ke dalam rahim. Kita akan lihat sama ada anda mempunyai polip atau fibroid, dan dengan mekanisme baharu sekarang, kita boleh membuang polip tersebut. Dengan alat peranti tenaga, kita boleh memotong polip atau mereseksi fibroid dan kemudian anda akan menjadi lebih baik. Dan jika tiada apa-apa di dalam, hanya masalah hormon, maka kita boleh memasang LNG IUD, iaitu alat intrauterine levonorgestrel. Ia melepaskan hormon selama 5 tahun. Dan secara perlahan-lahan, dengan rahim di situ, haid anda mungkin tidak datang. Dan Mirena atau LNG IUD yang sama juga boleh berfungsi untuk adenomyosis. Apabila anda mempunyai adenomyosis yang tidak terlalu besar, baru bermula atau tidak terlalu mengganggu, selalunya alat ini juga boleh, saya maksudkan mengurangkan pendarahan dan mengurangkan kesakitan anda. Dan adenomyosis juga boleh dirawat dengan cara itu. Seterusnya kita beralih kepada fibroid. Dengan kehadiran fibroid, seorang wanita mungkin masih ingin mengekalkan rahimnya. Jadi kami melakukan pembedahan yang dipanggil myomectomy yang boleh dilakukan sama ada secara laparoskopi, robotik atau secara histeroskopi atau pembedahan terbuka bergantung kepada cara yang diputuskan oleh doktor anda berdasarkan saiz rahim. Rahim boleh dikekalkan dan hanya fibroid sahaja yang akan dibuang. Dan sama juga apabila anda mengalami prolaps, sesuatu yang terkeluar, rahim masih boleh dikekalkan dengan pembaikan yang dilakukan. Apa yang kami lakukan ialah histeroskopi yang boleh dilakukan secara laparoskopi, secara faraj atau secara robotik. Itu adalah prosedur yang lebih intensif tetapi ia boleh dilakukan dan rahim boleh dikekalkan. Jadi anda semua perlu faham. Dan apabila anda mempunyai sista ovari dengan endometriosis, ia juga boleh dirawat secara laparoskopi ataupun robotik dan rahim masih boleh dikekalkan dengan ubat-ubatan tertentu yang boleh diberikan atau dengan memasang alat lingkaran. Jadi anda perlu faham, seperti ada orang datang dan bertanya, saya mahu rahim dibuang. Ya bukanlah kerana keluarga sudah lengkap, maka organ itu perlu dibuang. Jadi terdapat banyak kelebihan mengekalkan rahim bermula dari fungsi seksual anda hingga fungsi ovari anda dan juga dalam anatomi pelvis, semuanya terpelihara. Jadi saya rasa apabila ada keperluan, barulah rahim dibuang dan anda sentiasa boleh berbincang dengan doktor jika terdapat pembedahan yang boleh mengekalkan atau memelihara rahim yang boleh dilakukan oleh pihak mereka. Terima kasih.